hari-hari terakhir Pak Lah meninggalkan PMO. Masa tu saudara sendiri secara peribadi tahu tak macam rasanya Pak Lah ni akan meninggalkan office ni atau macam mana? Sebab bermula daripada keputusan pilihan raya tu, maknanya angin tu dah mula bertiup kan. So it's a process. Keputusan pilihan raya, lepas tu beliau memulakan maknanya lawatan ke setiap negeri untuk mendengar feedback. So it's a process. So in a way dia bukanlah perkara yang datang secara tiba-tiba, ya. It was kind of anticipated, walaupun mungkin selagi belum ada keputusan, selagi tu kita, sebab macam saya cakap, feedback 50-50. Ada yang nak, ada yang kata patut letak jawatan, ada yang kata tidak kan. Tetapi bukanlah apabila Pak Lah umumkan tu finally, sesuatu yang terlalu mengejutkan, ya. Tetapi Syaril, satu